Tahukah anda, buli adalah jenayah di Malaysia? Ia bukan sekadar gurauan atau suka-suka. Perbuatan membuli boleh meninggalkan trauma emosi, kecederaan fizikal, malah memusnahkan masa depan mangsa. Buli boleh berlaku di mana sahaja, sekolah, asrama, tempat kerja dan media sosial. Mulai 11 Julai 2025, pindaan Seksyen 507 di Kanun Keseksaan telah berkuat kuasa. Seksyen ini memperuntukkan bahawa sesiapa yang melakukan perbuatan membuli boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Ini bermakna setiap perbuatan buli sama ada secara fizikal, emosi atau siber kini dianggap jenayah khusus yang boleh didakwa di mahkamah. Pindaan ini menunjukkan komitmen kerajaan dan PDRM untuk menangani isu buli dengan lebih serius. Jangan berdiam diri. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian buli, laporkan segera kepada pihak sekolah, warden atau balai polis terdekat. PDRM melalui GPT Sedar Buli bersedia membantu anda dengan maklumat, panduan dan sokongan yang diperlukan. Ingat, cegah buli sebelum parah. Bersama PDRM, kita lindungi generasi masa depan.